tengah dalam chat-chat tiba-tiba enjin hidup. Kita macam siapa pula kat atas, padahal memang driver tu seorang je, dia tak ada pembantu kan. Sekejap lagi dia mati, lepas tu dia hidup balik. Lepas tu dia mati, hidup. Tiba-tiba kat phone kita orang tak tahu, tiba-tiba ada satu bunyi, nak kata bunyi alarm pun tak, tapi dia tung. Dua telefon. Saya cakap kawan saya, aku tak pernah jumpa kawasan macam ni, cantiknya, bestnya. Saya dah macam pening, dia macam nak mabuk, nak pitam. So kawan saya cakap, apa yang cantik ni, kita dalam hutan ni, kau bangun, kau sedar kan, kau mengucap. Kita pun jalan. Rasa macam ni dah penat gila. Kejap tengok busuk yang sama, sampai kan kita orang ni macam letak penanda tau. Kita letaklah apa-apa, satu ranting yang kita cucuk kat tanah ke apa nak tengok kan. Jalan lagi jumpa lagi sampai berulang-ulang. Tu ceritalah sebenarnya kita orang naik tadi pukul 12 tengah hari. Sekarang ni sampai tu ceritalah yang nampak busuk ni apa semua kan. Dia kata dekat sini pakcik bagi tahu ada ular bertapa. Masa kita berenang ke jauh macam ni, dia macam kena sedut ke saya tak tahu, tapi sangat jauh tau. Dia dah nak sampai tempatnya hitam tu. Kita panggil seorang tak dengar, kita lambai tangan semua tak dengar. So kita pun cuba, kita berenang, tak bergerak-gerak kat situ je. Saya tak tahulah daripada anak mata saya ni nampak macam tiang lampu, tapi macam ada dua tiang lampu belah kiri dalam remang-remang tu. Saya nampak macam bergerak-gerak tau, macam kaki, macam dia mengikut kita. Bila kita jalan dia macam beralih